Tahniah, Fasha Sandha terima anugerah pingat jasa baik. Penyuntik semangat jadi lebih baik. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Aktris jelita, Fasha Sandha melakar kenangan manis apabila dikurniakan pingat jasa baik PJB sempena ulang tahun keputeraan ke-82 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dalam majlis penuh istiadat di Istana Arau baru-baru ini. Menurut Fasha atau nama sebenarnya Nur Fasha Sandha Hassan, 41. Penganugerahan itu amat bermakna dan menjadi antara detik bersejarah dalam hidupnya. Memanjat kesyukuran kehadrat ilahi atas keizinan dan kurniaannya. Saya anak kelahiran Johor Bahru, dibesarkan di Perlis selama 12 tahun. Hari ini hari bersejarah buat saya, katanya menerusi hantaran di Instagram. Pelakon drama bersiri Zikir itu turut menzahirkan penghargaan kepada suami, keluarga serta peminat yang sentiasa menyokong dan mendoakan kejayaannya. Terima kasih suami tercinta, mama, anak-anak, keluarga dan peminat. Anugerah ini saya jadikan penyuntik semangat untuk menjadi insan lebih baik. Pati ini banyak kelemahan dan kekurangan berbanding kelebihan. Ujarnya lagi penuh rendah hati. Menariknya, Fasha tampil sederhana mengenakan busana. Pertunangannya 7 tahun lalu rekaan Rizman Ruzaini berwarna ungu dipadankan dengan selendang dari Rumah Kebaya Bangsa, serta kasut hadiah daripada suami tercinta. Pakai baju lama, baju masa tunang. Nasib ada baju 2018 Rizman Ruzaini. Kasut pun hadiah daripada suami. Saya cinta awak, suami, tulisnya.